banyak yang makanan. Makan banyak sikit ya, kasih kuat. Hari ni kita nak bershopping raya. Saya masak menu sahur special. Ada telur bungkus, fish and chip tempatan, dan yang paling special, onion rings untuk pembuka selera. Kenapa mata kebenaran ni? Salah nampak ke apa ni? Macam kuat je Hin Mama. Aduh, habislah, kuruslah pakai kebenaran. Aduh, penatnya. Inilah akibat ikut perempuan bershopping. Papa, jamlah siap-siap pergi terawih. Aduh, Papa tak larat lah. Ini kan sebelum malam terakhir. Otai ada pesan. Kejarlah ganjaran 10 malam terakhir Ramadan. Bukan bekerja-kerja bershopping sakan. Kebenaran dah pun ready. Jom terawih. Lepas tu malam ni kita berqiyamul lail. Berkesanlah nasihat Otai. Soalan ini bernilai 1 juta ringgit. Apakah warna baju raya tahun ini? Biru dah pakai tahun lepas. Hijau sama dengan langsir. Oranye buat muka nampak gelap. Alah, coklat tak cantik. Aduh, susahnya. Susah ya. Gunalah talian hayat. Pipi, tolong Mama kamu pilih cepat. Pipi rasa warna pink lah Mama. Warna pink. Okey, setuju. Kita lock warna pink. Adakah anda pasti? Pasti. Nampaknya kita sudah ada pemenang. Tahun ini kita akan pakai baju warna pink. Tapi pink yang mana satu ya? Pink fuchsia ke? Bubblegum ke? Ke blush Mama? Atau punch? Blush, punch. Apa ni? Nampaknya talian hayat dah jadi talian sepanjang hayat. Lama lagi lah. Aduh, bila nak sampai ni? Ngantuk je. Awak ni, bahayalah memandu kalau mengantuk. Marilah saya bawa. Boleh juga. Saya nak rehatkan mata sekejap ya. Tadi kata mengantuk. Kenapa tak tidur? Saja je nak tengok jalan. Bak kata berbatah. Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Ngantuk je. Hui, kuih siput. Biar saya tolong. Pipi pun. Pipi pun nak tolong juga. Boleh. Buat macam ni. Ambil sikit, gulung dan jadi. Macam ni ke Mama? Pandai Pipi. Papa pula. Siap. Saksikanlah kuih siput kebenaran. Apa awak buat ni? Pali, nak buat apa dengan guni beras tu? Saya nak bayar zakat lah. Kenapa tak bayar guna duit je? Tak pun QR, lagi senang. Tak strong lah guna duit. Bayar guna beras, barulah strong. Seterong lah kodon. Hari ni puasa ke tak? Kurang strong sikit. Agaknya beras banyak-banyak ni nak bayar fidyah kot. Denda sebab tak ganti puasa. Kebenaran dah ready. Saya pun dah ready. Apa semua ni? Kejap Papa. Ada satu lagi beg. Bukan rumah Nek Pi dekat je ke? Pipi pun dah ready. Pipi pun sama. Wah, gembira ya Papa. Kebenaran sentiasa gembira. Tapi macam terlebih gembira je. Untuk pengetahuan kamu, esok merupakan satu-satunya hari di mana orang perempuan akan meminta maaf. Tak sabarnya esok. Kawan
anak RM1. Anak sendiri RM10. Isteri tercinta RM100. 200. 300. Kad beg suami dan rantai emas. Bela duit kebenaran. Kami datang nak raya. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Pali pun ada. Raya kan? Okey semua. Masuk. Rumah ni kurang-kurang duit hijau ni. Cepat je nak balik. Nak duit raya. Kan dah kata hijau. Yeay! Terima kasih Pakcik Papa. Okey. Lepas ni kita cari rumah duit merah pula. Kenapa bagi duit kat Pakcik Pali? Oh, kami bagi komisen sebab bawa kita orang pergi beraya. Bahaya budak-budak jalan sendiri. Kenalah ada orang tua temankan. Saya lah tu.